tanam sama-sama. Tengok. Okey. Sayur pun membesar. Ketika kemeja segar dan sihat. Lemak sawit timun sedang kita makan. Lemak warna oranye dan putih lampunya. Hijau sedang kita makan sihat. Panjang-panjang. Timun. Sejak kita makan dari ladang. Masuk dalam pinggan. Dari ladang ke meja segar dan sihat. Lemak sawit timun sedang kita makan. Lemak warna oranye dan putih lampunya. Hijau sedang kita makan sihat. Pada suatu hari, ada seorang petani sedang bercocok tanam dekat ladang dia. Ada tanam lobak, ada tanam sawi, ada tanam timun. Lepas tu dia bawa sayur dia pergi ke pasar. Lepas tu ada mak dengan anak yang pergi ke pasar untuk beli sayur. Jom kita ke pasar. Ibu nak beli apa hari ni ya? Ibu rasa ibu nak beli sayur-sayuran untuk masak dekat rumah. Selamat datang, saya Segar di sini. Ibu nak beli apa di pasar? Ibu rasa ibu nak beli timun. Ibu nak beli lobak merah. Semuanya segar, Kak? Wah, banyaknya sayur. Sekarang saya tahu. Ibu beli sawi, ibu beli lobak dan ibu beli timun. Ya, semua sayur-sayuran ini baik untuk kesihatan kita. Terima kasih, jumpa lagi. Ibu nak masak apa hari ni? Ibu nak masak makanan yang sehat. Sedapnya. Nyam. Nanti kita boleh makan.